Hai, Assalamualaikum guys. Okay guys, Gaban nak share sikit beberapa video yang semalam Cem ada minta Papa mainan baru. Papa cakap boleh Cem, pergi ambil kamera tu, pergi ambil mic tu, kau pergi buat satu konten kat belakang rumah. Nanti video tu bagi Papa post. Nanti Papa bagi upahnya beli mainan yang Cem nak. So Gaban akan share kan videonya. Korang tengok video ni. Sebelum tu Gaban nak cakap dengan korang sekarang ni Gaban baru balik klinik. Cem, kenapa Cem tak sihat kenapa tak sihat, yang macam mana? Sakit apa? Muntah-muntah, berak-cirit. Muntah-muntah, cerat-berit. Lepas tu sakit kepala. Sakit kepala. Lepas tu sakit perut. Sakit perut. Demam juga. Yes. Sekarang ni kita baru balik klinik. Klinik macam biasalah, klinik langsing. Kita ambil ubat. Apa-apa pun korang kena layan video yang Cem buat semalam. Okay, selamat menonton. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cem Comel. Comel lah sangat. Menyampah aku. Okay guys, sekarang kita di belakang rumah. Tu Papa tu ada buat kerja. Kerjanya adalah mesin rumput. Lepas tu ini basikal Cem. Tayar baru tukar. Okay guys, sekarang kita jalan-jalan maksudnya. Aduh guys. Tayar Cem ni berat dah. Apa kata kita makan ikan? Kau setuju tak? Dia ada makan ikan ni. Dan di sini ada kolam ular. Kolam ni banyak ular Cem dah tangkap. Selalu kawan-kawan ngancam je buat. Sekarang dah tak ada dah kawan-kawan. Dah tak datang main. Okay, sekarang kita bagi makan ikan. Banyak ikan. Sekejap tengok tu. Tengok ikan-ikan makan. Berzoom. Belakang ni banyak nyamuk gatal guys. Banyak saya bagi makan. Wih. Banyak yang besar ni. Kau tengoklah. Tu. Berenang-renang. Ikanku berenang-renang. Ku menyantaikan diri. Ya. Okey. Apa ni? Ikan makan. Nak pergi bagi makan kolam sebelah lah. Jiran maksudnya. Jiran. Okay guys. Tapi saya takut nak pergi sana. Aduh. Sekejap ya guys. Okay guys. Ini kita nak bagi makan ikan ni. Gatal je guys. Sekarang Papa tengah ambil tripod. Ada lah. Papa kena jaga sikit. Kita kena mati sakit. Okay. Kita bagi makan ikan. Sedap je orang makan. Okay guys, Ecep sekarang tengah pelik sebab dia sangka ni ada ikan guys. Tapi besar guys. Ada dalam sangka Okay, bagi ikan. Ikan. Makan ikan. Mesti dah kurang apa? Lapar. Okay. Kita lagi kan besar lah. Kita ambil segenggam.
Lepas tu satu. Dari sini lah. Banyak tak? Keluarkan. Bluk, 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 bluk. Satu ni. Satu. Habis satu. Satu. Dua. Tiga. Campak. Lagi kau makan. Mana? Tak boleh kau makan. Tadi kau makan. Banyak yang kau geli. Apa semua ikan ada. Apa ada sikit yang makan. Okey, kita patah balik. Patah balik. Dan tengok kat kolam bulan. Banyak kursi. Okey, kejap guys. Sekarang kita nak buat apa? Nak buat apa? Apa yang kita nak buat selain bagi makan ikan? Dah. Apa lagi? Cuba korang cadangkan. Apa kata kita cari ular? Cuba cari ular. Ni ada yang edis. Macam tak ada je ular. Apa yang kita mahu buat ni? Kalau kita pun tak tahu apa-apa. Duduk kat basikal. Ke mana? Carilah idea juga. Tadang. Tung. Tong tadang. Tung tung. On tadang. Tung tung. Ton ton ton. Ton ton ton. Ton 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 ton. Ton ton ton. Ton 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 ton. Ton ton. Kejap guys. Ulang. Ton 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 ton. Taran ran ran ran. Ran 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 ran. Ran. Nak buat apa? Cuma ada idea. Kalau basikal kita tak boleh main, kita ada benda lain. Macam pergi depan, dia pergi depan. Apa ni guys? Tengok ni. Bah. Besarnya. Siapa? Mana ni? Kucing. Kucing. Okay. Ini tempat kerja papa. Tempat kemah maksudnya. Faham kan? Okeylah guys. Pastinya sampai sini saja untuk video kita kali ni. Dan tidak lupa juga selamat tahun 2026. Semoga korang sehat dan korang semua okey. Jaga diri masing-masing. Pergi pantai atau pergi sungai. Tak ada arus, tak ada ribut. Tak ada arus, tak ada ribut. Nanti kot-kot ada buaya ke? Lain kali korang kena tengok dulu. Ada buaya atau ada ular air atau ada apa? Ataupun kalau nak pergi berkemah dekat mana? Nak pergi berlayar di laut. Hati-hati. Ada satu makhluk yang mendatangi korang. Yang itu, nalah korang tahulah. Ikan jerung. Okeylah. Bye. Selamat tahun baru. Assalamualaikum. Bye-bye. So itu sajalah video yang Cem buat dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan tak ada ideanya. Tapi demi mainan dia kena buat juga. InsyaAllah sama-sama doakan Cem sihat daripada sakit perut dia, cerit-berit, demam. Dan InsyaAllah lepas ni Papa belanja dia mainan. Tapi satu dulu Cem
Mainan dia dah lah satu hampir RM50. Dia nak dua. Baru buat satu video nak dua mainan, tak boleh. Satu dulu. Okay. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Bye-bye.